masa itu kamu akan sampai pada masa dan pada fasa di mana tentera-tentera musuh datang melanggar dan menyerang kamu dari sebelah hulu, dari sebelah hilir. Dalam ayat kita nak faham, sampai satu masa akhir zaman ni kamu akan lebih mengenali musuh berbanding kawan. Kamu akan banyak musuh. Kita akan hidup pada akhir zaman ni. Akhirnya musuh dia tak boleh tengok kita duduk saja. Musuh yang tak boleh lena kita, umat Islam akan bangkit. Musuh yang tak pernah nganga, musuh yang tak pernah lena, musuh yang tak pernah duduk saja. Yang duduk saja, yang lena tu kita. Sedangkan musuh sedang menjalankan satu operasi konspirasi nak menjatuhkan Islam di bumi. Sedangkan kita masih nganga, lena, healing holiday. Kita healing sampai pagi kita balik. Sedangkan musuh sedang melakukan konspirasi untuk Yahud, Rom, Kristian, musuh-musuh Islam ni. Mereka tak pernah lena setiap saat. Macam mana untuk kita hancurkan Muhammad? Macam mana untuk kita hancurkan ajaran Muhammad? Macam mana untuk kita jatuhkan Muhammad? Reputasi Muhammad perlu dijatuhkan, kerana Islam akan bangkit satu hari nanti. Itulah Quraisy waktu dulu. Tak boleh tengok Nabi berdakwah, tak boleh tengok Nabi melangkah. Ada aja perancangan jahat. Maka kita berada di fasa macam mana Nabi ditentang dan diserang pada setiap masa dan ketika. Tak sempat nak bernafas. Macam rakyat dan umat kita di Palestin, tak sempat nak suap nasi. Tak suap, memang tak ada nasi pun. Tak sempat nak suap makan. Pom! Maksudnya apa? Akhir zaman ni, setiap saat, setiap hela nafas ni, ada aja serangan dan tentangan. Maksudnya apa? Musuh tak akan pernah diam.